Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Utamanya saya ucapkan kepada pensyarah saya dalam kursus PLEP Part 133 Kajian Masa Depan iaitu Dr. Baharudin bin Saleh selaku pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan. Baiklah, untuk meneruskan pembincangan saya pada tugasan kali ini, pertama sekali tajuk pembincangan saya, kajian yang saya ambil iaitu berkaitan aplikasi pendekatan Interpretive Structural Modelling ISM dalam pembangunan model pedagogi responsif budaya menerusi cerita rakyat untuk kemahiran literasi awal kanak-kanak. Di mana kajian tersebut dilakukan oleh 3 pengkaji iaitu Muhammad Nazri Abdul Rahman, Aisyah Abdul Malik dan juga Muhammad Ashraf Mansur, dan mereka dari Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Baiklah, yang pertama isu dan juga masalah yang timbul dalam kajian tersebutlah. Baiklah, isu dan juga masalah yang cuba diketengahkan dalam kajian tersebut ada 5. Yang pertama, kurangnya pendekatan pembelajaran yang berasaskan budaya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Di mana kajian tersebut mengenal pasti bahawa pendekatan pedagogi sedia ada kurang mengambil kira latar belakang budaya, warisan dan juga nilai tempatan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan literasi awal kanak-kanak. Kemudian isu yang kedua ialah ketiadaan model yang sistematik untuk pedagogi responsif budaya, di mana terdapat kekurangan model yang terstruktur dan berasaskan konteks tempatan yang dapat membimbing guru dalam melaksanakan pedagogi yang responsif terhadap budaya kanak-kanak. Di mana kajian tersebut juga cuba untuk mengisi jurang yang ada dengan membangunkan model menggunakan pendekatan ISM. Yang ketiga ialah cabaran dalam mengintegrasikan cerita rakyat ke dalam proses pembelajaran yang berkesan. Walaupun cerita rakyat ni kaya dengan pendidikan dan budaya, namun belum dimanfaatkan secara optimum dalam bilik darjah, di mana terdapat keperluan untuk mengenal pasti elemen-elemen yang penting daripada cerita rakyat yang boleh menyokong kepada pengajaran literasi awal. Yang keempat iaitu keperluan untuk memperkukuh literasi awal kanak-kanak melalui kaedah yang menarik dan juga bermakna. Pendekatan pengajaran yang berpusatkan teks ataupun berasaskan kaedah tradisional boleh menjadi kurang berkesan kepada kanak-kanak, di mana kajian ini meneliti bagaimana elemen cerita rakyat seperti penceritaan, lakonan dan penggunaan boneka ataupun patung boleh menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, kreatif dan juga menarik. Dan akhir sekali, kurangnya kajian yang menggabungkan pengalaman pakar dan praktikal dalam membentuk model pedagogi. Kajian tersebut menekankan pentingnya input daripada pelbagai pihak yang berkepentingan, terutamanya guru, pensyarah, ibu bapa dan juga pakar dasar pendidikan untuk membina model yang bersifat praktikal dan relevan selaras dengan konteks pendidikan negara kita di Malaysia. Baiklah, tujuan kajian tersebut ialah untuk membangunkan satu model pedagogi responsif budaya yang menggunakan cerita rakyat sebagai pendekatan pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran literasi awal kanak-kanak, terutamanya dalam golongan prasekolah dan juga pendidikan awal kanak-kanak. Seterusnya, objektif kajian adalah mengenal pasti elemen-elemen penting dalam pedagogi responsif budaya berasaskan cerita rakyat yang menyokong pembelajaran literasi awal kanak-kanak. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen tersebut dengan menggunakan pendekatan ISM bagi membentuk struktur hierarki yang sistematik. Okay. Seterusnya perancangan kajian. Okay. Perancangan kajian tersebut ada 6 step, 6 prosedur. Yang pertama ialah mengenal pasti elemen penting dalam pedagogi responsif budaya. Okay, yang pertama, proses ISM ni bermula dengan pengumpulan input daripada kumpulan pakar untuk mengenal pasti elemen-elemen utama yang berkaitan dengan pelaksanaan pedagogi responsif budaya menggunakan cerita rakyat. Okay, so hasil daripada mengenal pasti elemen tu ada 9 elemen penting, sebagai contoh kreativiti, penceritaan, penggunaan boneka dan juga penguasaan intonasi dan sebagainya lah. Yang kedua ialah penglibatan kumpulan pakar, di mana dalam kajian tersebut mengambil seramai 12 orang pakar dari pelbagai latar belakang pendidikan dipilih untuk menyumbang kepada proses pembentukan awal, termasuk guru pendidikan awal kanak-kanak, pensyarah IPJ dan universiti, wakil daripada EPRD
ibu bapa dan juga profesor dalam bidang pendidikan awal, di mana pakar-pakar ini menyumbang secara langsung dalam membuat penilaian hubungan antara elemen-elemen yang dapat dikenal pastilah. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara elemen lah. Yang pertama, melalui ISM ni, hubungan antara setiap elemen dianalisis secara berpasangan, pairwise comparison, di mana para pakar menilai sama ada satu elemen memberi kesan ataupun tidak secara langsung kepada elemen yang lain lah. Sebagai contoh, adakah kreativiti penceritaan ni dia ada hubungan ataupun mempengaruhi tak perkongsian dengan cerita? Jika ya, maka hubungan tu direkod lah. Dan seterusnya yang keempat ialah pembentukan matriks hubungan SSIM. Okay, di mana daripada penilaian pakar tadi, satu structural self-interaction matrix SSIM dibentuk bagi menunjukkan arah dan juga kekuatan hubungan antara elemen-elemen tersebut lah. Dan yang kelima, selepas dah SSIM, penjanaan model hierarki dalam bentuk ISM, di mana satu model berstruktur dalam bentuk hierarki bertingkat telah dibentuk. Model tersebut menunjukkan elemen manakah yang berada di tahap asas, iaitu paling mempengaruhi yang lain, dan juga elemen manakah yang berada di peringkat paling atas, iaitu hasil kepada akhir lah. Sebagai contoh, penggunaan boneka mungkin berada di tahap asas sebagai pemangkin kepada elemen lain seperti penguasaan intonasi atau lakonan kreatif. Dan akhir sekali yang keenam ialah pembentukan model pedagogi responsif budaya lah, di mana akhirnya hasil daripada proses ISM tadi digunakan untuk membina satu model yang sistematik dan berstruktur yang boleh dijadikan panduan oleh guru dalam melaksanakan pendekatan berasaskan budaya melalui cerita rakyat untuk meningkatkan literasi awal kanak-kanak. Okey, baiklah. Siapa panel pakar yang terlibat dan juga layak lah? Yang pertama, panel pakar tersebut terdapat 12 orang panel pakar terdiri daripada pelbagai latar belakang yang relevan dengan pelbagai pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia, iaitu yang pertama, 2 orang ibu bapa di mana mereka mewakili perspektif pengguna akhir, iaitu anak-anak mereka mungkin dalam konteks pembelajaran awal. Kemudian seorang pensyarah daripada IPG membawa pandangan dari aspek latihan guru perkhidmatan. Seorang pensyarah universiti awam di mana para pakar akademik dalam bidang pendidikan ataupun pedagogi. Seorang pegawai dari bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan iaitu EPRD mewakili dasar dan perancangan pendidikan negara. Seorang guru daripada pendidikan awal kanak-kanak mewakili pengalaman praktikal dan realiti bilik darjah. Seorang profesor dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di mana beliau pakar yang mahir dalam teori dan aplikasi pendidikan awal, dan akhir sekali selebihnya terdiri daripada ahli akademik dan praktikal lain yang relevan dengan kajian. Okey, baiklah. Kenapa pentingnya pakar-pakar ini? Kerana pakar ini dipilih mengikut kepakaran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Mereka ada pengalaman praktikal atau penyelidikan berkaitan pedagogi, budaya dan juga literasi awal, kemampuan membuat penilaian kritikal terhadap hubungan antara elemen yang telah dapat disenaraikan, keterlibatan secara langsung dalam konteks pendidikan di Malaysia. Kenapa pentingnya pakar-pakar ini? Kerana pakar ini akan membuktikan, menjamin ketepatan dalam mengenal pasti elemen-elemen penting dalam pedagogi responsif budaya menggunakan cerita rakyat. Yang kedua, mereka ini dapat menilai dan menentukan hubungan antara elemen-elemen tersebut secara logik dan sistematik untuk pembentukan model ISM lah. Dan akhir sekali memberikan perspektif yang menyeluruh di mana merangkumi dasar, teori, latihan dan amalan pendidikan awal. Okay, peranan pakar ni dalam ISM sangat penting kerana terlibat dalam sesi sumbang saran brainstorming untuk mengenal pasti elemen-elemen penting, menjawab soal solidik berstruktur untuk berkaitan hubungan antara elemen-elemen, dan akhir sekali terlibat dalam pengesahan model hierarki ISM yang akan dibangunkan nantilah. Okey, bagaimana proses pelaksanaan kajian ini? Yang pertama iaitu reka bentuk kajian tersebut perlu diterbitkan dahulu, iaitu kajian menggunakan pendekatan kualitatif dan juga ISM inilah. Pelaksanaan tersebut dibahagi kepada 2 bahagian, iaitu temu bual secara berstruktur untuk mengenal pasti elemen. Yang kedua ialah pembinaan model ISM berdasarkan hubungan tadi yang telah dapatlah. Seterusnya yang kedua ialah pemilihan dan juga penglibatan panel pakar. Seramai 15 orang panel pakar yang terlibat, termasuk yang awal-awal tadi, bahagian pertama dalam temu bual itu, 6 orang guru tadika, 2 orang pakar pendidikan awal dan reka bentuk kurikulum, 2 pakar literasi awal, 2 pakar kepelbagaian budaya, 2 pakar cerita rakyat dan 1 pegawai dari bahagian penyelidikan dan dasar pendidikan bahagian KPM. Dan yang ketiga adalah, selepas ada panel pakar,
temu bual separa berstruktur, di mana tujuan dia adalah untuk mengenal pasti elemen-elemen penting dalam model pedagogi responsif budaya menerusi cerita rakyat. Di mana instrumen yang digunakan ialah soalan separa berstruktur, data yang diperoleh dianalisis secara tematik. Okay, seterusnya barulah masuk keempat, iaitu aplikasi ISM, Interpretive Structural Modelling, di mana langkah-langkah tersebut ada beberapa langkah dalam melaksanakan ISM. Yang pertama, pengenalpastian dan penyenaraian elemen. Okay, dapat elemen utama lah, ada 9 elemen utama dapat dikenal pasti. Yang kedua, penyediaan matriks SSIM tadi, iaitu Structural Self-Interaction Matrix SSIM, untuk menentukan hubungan perpasangan antara elemen secara kontekstual. Yang ketiga dalam ISM tu adalah matrik SSIM tadilah, SSIM, matrix reachability dan transitivity, di mana SSIM tadi ditukar menjadi matriks ketercapaian, di mana panel pakar menyemak semula hubungan untuk memastikan transitivity. Contoh, jika A dan B ada hubungan dan B dan C ada hubungan, maka semestinya A dan C ada hubungan lah. Mereka cuba mencari balik lah menggunakan perisian yang tertentu lah. Langkah keempat ialah pembentukan model hierarki ISM, di mana proses kluster serta model hierarki dapat dibentuk, model dapat dipaparkan melalui kepada panel pakar untuk semakan dan juga pengesahan. Dan akhir sekali, kemudian ada elemen 9 elemen model dapat diterbitkan dapat dikenal pasti, iaitu kreativiti penyampaian cerita, penggunaan boneka, intonasi suara, pergerakan kreatif, lakonan drama kreatif, berkongsi cerita, hubungan persekitaran, pengalaman dan juga imej dan juga simbol. Dan akhir sekali, bila dah ada model hierarki tersebut, pengesahan model, di mana model akhir dibentang semula kepada kumpulan pakar tadi, dan di mana semua pakar mencapai kata sepakat untuk menerima model tersebut tanpa sebarang pindaan. Bila semua pakar bersetuju, maka model itu sah dapat digunakan pakailah. Okay, seterusnya ialah bagaimana analisis data kajian dibuat. Yang pertama ialah analisis data melalui temu bual, di mana soalan ni menjawab soalan kajian yang pertama, iaitu kaedah temu bual separa berstruktur. Temu bual dilakukan dengan 3 orang pakar untuk mengenal pasti elemen penting dalam model pedagogi responsif budaya. Respon tersebut direkod dan dianalisis secara tematik, iaitu mengenal pasti pola atau tema utama daripada transkrip temu bual yang telah dilakukan tersebut. Kemudian menyusun jawapan pakar kepada kategori elemen-elemen utama seperti kreativiti penceritaan, penggunaan boneka dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua, barulah kemudian tujuan temu bual tadi adalah untuk jawab persoalan, contohnya apakah elemen yang sesuai dalam model pedagogi responsif budaya menerusi cerita rakyat. Itu contohnya persoalan lah. Kemudian analisis data ISM tu menjawab soalan kajian kedua lah. Melalui ISM digunakan untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen tadi, antara 9 elemen tu yang telah dapat dikenal pasti. Kemudian ISM ini tersebut dilakukan dan juga dijalankan oleh 12 orang panel pakar lah melalui step-step dia tadi lah. Yang pertama, analisis ISM, penukaran kepada reachability matrix, semakan transitivity, pembentukan hierarki dan kluster, dan juga akhir sekali pengesahan oleh panel pakar lah sebab model yang dapat dikenal pasti tadilah. Okey, baiklah, seterusnya ialah ini model tersebut lah. Model tadilah. Model daripada menentukan elemen mana yang terlibat, hubungan, pembentukan model dan juga pengesahan oleh panel pakar lah. Okay, 9 elemen ini disusun dalam bentuk hierarki. Okay, boleh rujuk kepada Rajah 1 dalam ni. Okay, ni saya ambil daripada artikel tersebut, di mana elemen seperti kreativiti, penceritaan dan penggunaan boneka berada di tahap tertinggi, iaitu hasil akhir. Okay, hasil akhir. Manakala imej dan simbol, imej dan simbol berada di peringkat asas, iaitu paling berpengaruh lah, imej dan simbolnya. Okay, ini menggunakan aliran pengaruh antara elemen dalam proses pedagogi. Okay, boleh. Okay, tapi berdasarkan di sini, kreativiti penyampaian cerita berada pertama, kemudian penggunaan boneka berada di awal lah. Akhir sekali ialah berkongsi cerita. Okay. Okay, seterusnya ialah, okay, ini adalah dia punya model lah telah dapat dia buat. Okay, seterusnya adalah hasil kajian. Okay, baiklah. Okay. Hasil kajian tersebut ialah, okay, yang pertama, hasil kajian tersebut memberi panduan kepada guru pendidikan awal kanak-kanak, di mana model ini dapat dibangunkan, boleh dijadikan rujukan oleh guru tadika dalam melaksanakan PNP yang lebih kontekstual, menyeronokkan dan dekat dengan budaya murid. Di mana murid ni dapatlah kenal pasti benda ni berkait dengan kehidupan mereka seharian di rumah lah.
Kemudian elemen seperti penggunaan boneka, lakonan kreatif dan pergerakan membantu guru dalam meningkatkan tumpuan, kefahaman dan meningkatkan minat murid terhadap literasi awal. Kemudian yang kedua, hasil kajian ini mampu memupuk identiti dan jati diri kanak-kanak lah. Di mana cerita rakyat membawa unsur nilai moral yang baik, warisan budaya, identiti nasional bangsa yang penting dan dapat membentuk peribadi dan karakter kanak-kanak daripada usia yang muda lah dan juga yang masih awal lagi. Kemudian pendekatan ini juga memupuk semangat kecintaan terhadap budaya tempatan di mana dapat menyubur rasa memelihara warisan bangsa melalui pendidikan. Yang ketiga, hasil kajian ini merangsang kreativiti dan perkembangan bahasa di mana aktiviti elemen seperti intonasi suara, perkongsian cerita dan simbol visual dan mampu menyokong perkembangan minda kanak-kanak dan juga perkembangan bahasa, ekspresi diri dan imajinasi kanak-kanak. Kajian tersebut juga memberi pendekatan ini meningkatkan kemahiran literasi awal kanak-kanak seperti sebutan, pemahaman dan juga kemahiran bercerita. Dan keempat ialah penglibatan komuniti dan ibu bapa. Di mana penglibatannya adalah melalui model ini, ibu bapa boleh turut serta dalam proses pembelajaran inilah dengan berkongsi cerita rakyat, menyediakan bahan sokongan seperti boneka dan kostum tadi dan terlibat dalam aktiviti di dalam kelas lah. Kemudian, akhir sekali menjadikan PNP lebih bermakna dan berorientasikan komuniti lah. Kerana tidak berorientasikan guru semata-mata sebagai pengajar tetapi ibu bapa yang ada kemampuan dan juga kemahiran boleh terlibat sama. Dan akhir sekali ialah sumbangan kepada dasar dan kurikulum di mana kajian ini sangat-sangat penting kerana model ini boleh dijadikan asas dan panduan untuk pemerkasaan kurikulum pendidikan prasekolah terutamanya latihan guru di IPG dan universiti terutamanya yang mengambil khusus pendidikan awal kanak-kanak lah. Dan akhir sekali, dia membawa kepada dasar pendidikan yang lebih inklusif terhadap aspek budaya dan nilai tempatan. Okay, jadi kesimpulannya daripada kajian yang saya ambil ni, di mana kajian ini menggunakan pendekatan ISM lah. Di mana kajian ini memberikan nilai tambah kepada pendidikan awal kanak-kanak kerana dengan mengintegrasikan cerita rakyat sebagai pendekatan pembelajaran. Yang kedua, dapat menghubungkan budaya tempatan dengan literasi awal, iaitu pembacaan mereka lah, sebab awal kanak-kanak ni mereka penting dalam literasi. Kemudian yang ketiga, mampu menyediakan satu model pedagogi yang cukup sistematik dan praktikal, di mana bila ada satu model ni menjadi panduan dan juga ikutan kepada semua pihak sekiranya model ini memberi makna dan cukup mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga dengan kajian tersebut melalui pembentangan saya ini dapat menjelaskan secara terperinci kajian berkaitan aplikasi pendekatan ISM, Interpretive Structural Modelling, dalam pembangunan model pedagogi responsif budaya menerusi cerita rakyat untuk meningkatkan ataupun untuk kemahiran literasi awal kanak-kanak. Oleh itu, sekian, itu sahaja daripada pembentangan saya. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.